Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan izin dan inayahnya, kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Dalam masa yang terdekat, kita semua akan menyambut 1 Syawal. Bagi pegawai-pegawai dan anggota-anggota QDM yang akan bertugas dan berada berjauhan daripada ahli keluarga di hari raya nanti, saya doakan agar saudara-saudari diberi kekuatan dan sentiasa tabah di dalam menjalankan tugas dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bagi mereka yang akan pulang ke kampung halaman, jagalah keselamatan diri, harta benda dan berhati-hati di jalan raya. Pastikan pejabat, tempat kediaman dikunci dengan selamat dan kenderaan berada di dalam keadaan baik. Berehatlah dengan secukupnya sebelum memulakan perjalanan pulang ke kampung masing-masing. Akhir kalam, saya dan isteri Datin Dewi Mastura binti Tumiran serta warga Markas Pembinaan Bantuan Udara ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya mereka terbang sentiasa di angkasa raya.